testing 1 2 3. Ini baru betul pakai mic, wireless mic. Okay, Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita dekat kedai lah. Kita tak berjalan lah sebab kita punya kuota Budi 95 dah habis. Kalau tak ada jalan dah, so tak ada makna lah nak pergi jalan nak beli minyak RM4 lebih seliter, double tu. Jadi kita siapkanlah kedai, kita kemas-kemas, kita set up sebab masa kalau ada order tak dapat nak set up kedai. Jadi masa cuti Liana selalu ajak berjalan. Jadi itulah antara sebab lah kenapa sampai setahun lebih tak buka lagi. So masa bila nak set up? Takkanlah nak set up masa tidur kan. Masa tidur tu nak kena tidur. Jadi ini mungkin ada jugalah hikmah di sebaliknya. Jadi kita terperangkap dekat pagar ni, orang lain beraya, berjalan ke apa ke, tapi kita dekat kedai lah. Kita ada order sikit-sikit. Ni petang ni kejap lagi pun nak buat order untuk besok kan. Ada roti sardin, roti john. Jadi cakap sikit je dah 1 minit lebih. Jadi ini air apa Ini beetroot. Ini nanti kita tunjuk lah. Ini dia cold press tau. Cold press beetroot with lemon. Dia bagus untuk kesihatan lah. Ini kita punya wireless mic. Kita jumpa dia dalam box ni. Box ni dia yang bagusnya bila simpan dia ada macam dia boleh charging sekali lah, sebab benda ni memerlukan dia ada bateri dalam dia. Ini mic. Mic satu lagi tengah pakai. Mic ada 2. Ini dia punya receiver. Receiver dia ni yang cocok dekat handphone. Tapi sebab dah lama tak pakai kan, kita lupa lah. Kat handphone tu kena set OTG dia auto benda tau. Ini 92, maknanya masih lagi bateri dia ada lagi 92. So kalau kita cocok sini dia akan charge lah dia punya wireless mic. Setakat ni okey lah. Lepas tu dia ada function untuk noise cancellation. Dia noise masa dekat mic lagi. Macam semalam tu kita dah buat video, kita buat noise cancellation tu dekat software kan. Tapi sekarang ni dia dekat mic tu, masa dia capture tu dia dah cancel